Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni aku buat projek nak kilatkan balik lampu aku ni, nak restore balik headlamp pakai kertas pasir dengan clear coat. So clear coat yang aku guna ni Samurai, brand Samurai. Clear 1128 Kurobushi, brand Samurai 1K. So step dia ialah mula-mula aku pakai kertas pasir 1000, aku gosokkan sampai hilang dia punya permukaan tu. Nampak ada macam warna kuning-kuning betul, susu-susu sikit tu. Buat dua-dua So yang ini lepas aku dah gosok, kering, biar dia keringkan kejap. So balut bahagian yang mana kita nak spraykan clear tu, kita tak nak kena. Pastikan sebelum kita nak clear tu, kita pastikan tak ada habuk lah. Sebelum kita nak spray tu, kita lap dulu habuk-habuk yang melekat dekat sini. Kalau kita tak nak nanti melekat So sebelum lampu aku ni kuning sangat lah. So just nak bagi dia cerah balik sikit pun tak apa, okey. So okey, kita tunggu kejap. So kalau dah okey apa pegang, aku spray lah. So tools yang aku guna tu ada pisau tu untuk potong kertas pasir, air, sambil-sambil kita sandpaper tu, kita sandpaper dengan air lah maksudnya. Sekali dengan tu senang. Tengok ujung dia macam tu untuk clear ni. So sebelum kita test power tu. Buat layer nipis ya. So kita biarkan clear ni kering dalam 10 ke 15 minit. Lepas tu try sembur lagi ya. Jangan tebal-tebal sangat. Tebal-tebal sangat kan dia menggerutu. So dah nampak lah tu kan. So yang penting clear ni bila dia kering baru nampak hasil. Okay. So kalau nampak sebenarnya dia dah cerah dah, sebab clear tu dah kering. So kat sini pun sama juga dah kering kan. Kalau tak dia kuning. So aku akan spray lagi 2 layer lebih kurang, sikit lagi. Cukup tu. So biar dia kering lah. So lain kali kalau kita nak ni, kita repeat je balik. So just tunggu dia kering aja lah.
spotlight aku pun, fog lamp pun aku dah clear kan, spray juga alang-alang. So okey lah, nampak kilat, cerah dah, terang. Nah tu dia result dia, dah kering. So kalau dia kena matahari lagi okey lah kan, lagi terang. So spotlight ni baru spray, baru dia kering. So kalau berkenaan dengan cat ni, sebenarnya aku tengok dalam YouTube je, search sana sini. Lepas tu build up confident. Lepas tu tengok step-step dia. Bila dah ada confident, ada masa, buat lah. So kalau nak hasilkan clear ni, orang kata kalau lebih clear, aku pun tak sure. Orang kata pakai color code 2K01 Samurai juga. So pada aku yang ni pun dah okey dah. Sebab kalau yang 2K Samurai tu, kalau buka dia kena terus habiskan satu tin, tak boleh simpan. Kalau yang ni boleh sikit-sikit simpan lah, buat projek lain pula kan. Okey. Okey. Inilah rupa selepas aku dah kemas. Dia bila dia kering dia cantik lah, sebab clear coat kan. Yang bawah ni tengah dalam proses nak mengering lagi, sebab belah sini cahaya kurang. Misi berjaya alhamdulillah. So nanti aku akan try cat benda lain pula.